Okay, sekarang ni kita nak tunjuk cara guna untuk mesin open fryer with oil filter. Okay, first kita tekan on bahagian atas. Jadi dia punya digital ni akan menyala. Yang ni adalah suhu semasa dia 50 darjah Celsius. Yang ni adalah suhu yang kita setting. Kita akan setting lah ikut pada klien nak lah, ataupun kepada menu apa yang kita nak masak lah. Yang ini adalah timer, jadi ikut yang kita nak setting. Contoh kita nak set 5 minit, kita akan set 5 minit lah. Kalau kita nak set 10 minit, kita akan set 10 minit. Ok, first kita akan tekan ke bahagian temperature untuk kita setting dia punya suhu. Ok, tekan arrow ni lah, arrow bawah dan arrow atas. Sekarang ni kita setting suhu 60 darjah Celsius sebab kita nak test guna air saja. Jadi kita akan setting ke 60 darjah Celsius dan kita akan tekan balik temperature. Ok, and then seterusnya kita nak set untuk bahagian timer, masa. Ok, masa kita sama juga setting berapa kita letak? 5 minit untuk kita test untuk 5 minit untuk run. Ok, jadi timer kita tekan sekali lagi. Ok, yang ni adalah kedudukan nombor 10 kita letak. Ok, jadi untuk kita nak start ataupun nak run, kita kena tekan dekat bahagian sini. Ok, dah menyala dah sampai dia berkelip. Ok, sampai dah settle dia berkelip. Lepas tu kita akan tekan bahagian cook. Ok, sekarang ni dia akan run ikut kepada yang kita setting. Sekarang ni kita contoh kita letak nombor 10 lah tadi, tapi nanti boleh set nombor 1, nombor 2, nombor 3 ikut kepada menu-menu setiap menu yang kita masak lah. Kalau contoh nak buat ayam goreng, kita letak menu 1. Contoh nak bahagian ataupun nombor 2 nak buat palm fries ke, letak bahagian 2. Cuma dia punya akan jadi perbezaan sikit daripada suhu dengan masa. Kalau boleh tengok sini, dia punya masa akan turun sebab kita setting tadi 5 minit. Kita setting dia punya suhu adalah 60. Sekarang ni suhu semasa dia adalah 54 darjah Celsius. Jadi bila cukup 60 darjah Celsius dia akan cut off. Jadi kalau suhu ni drop, dia akan run balik lah. Bagi dia akan run ikut kepada suhu yang kita setting. Jadi keadaan minyak ataupun yang minyak dalam bahagian sini, dia akan maintain suhu yang kita setting 60. Cuma masa saja akan drop ikut kepada yang kita setting adalah 5 minit. Ok, nanti dah selepas daripada 5 minit bahagian cook ni, ok, dia akan bunyi alarm. Contoh cukup pada 5 minit, menandakan dia punya bahan makanan yang kita masak tadi ataupun kita goreng dah siap. Jadi untuk kita nak off, kita tekan alarm ni lah. Ok, ni bahagian yang ni adalah untuk kita nak maintain suhu panas, suhu minyak lah, suhu minyak panas. Contohnya benda ni akan berfungsi bilanya kalau contoh kita tak ada menu ataupun nak masak dah, ataupun ayam nak masak. Jadi kita nak kekalkan dia punya maintain dia punya suhu tu sentiasa panas, kita akan tekan kepada button ni, dia akan menyala. Jadi contoh kalau saya setting sekarang ni adalah 60, dia akan maintain 60 darjah Celsius saja. Jadi tak perlu nak tunggu untuk next. Kalau masak nak panaskan kadar, tak perlu. Dia boleh terus on the spot masuk terus bahan makanan dalam ni, terus run. Ok, sekarang ni masa tinggal lagi 14 second. Ok, bila dia cukup kosong-kosong, tandanya dah siap masak, dia akan bunyi alarm lah macam ni. Ok, tu tandanya dah done. Bila dah done, kita akan off dia punya alarm. Ok, jadinya bahan makanan yang kita dah siap tadi dah masak ikut yang kita dah setting lah suhu tadi.